Rasa sunyi. Sebelum ni ke, boleh kira tegak ni. Ingat dia sekali. So, macam persiapan raya memang tak ada lah untuk raya haji tahun ni. Ada je. Cuma, apa tu? Fly. Sebab tu. Sebab ada dulu. Demikian luahan Nur Alia Natasha Muhammad Fauzi 18 yang terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga jaga 4 adiknya selepas kehilangan kedua ibu bapanya dalam tempoh tidak sampai setahun. Dia yang berasal dari kampung Cengal Batu Pasir Putih berkata, ibunya Siti Roziana muda 39 meninggal dunia tahun lalu akibat komplikasi paru-paru dan kencing manis, manakala bapanya Muhammad Fauzi Mat Zain 51 pula meninggal dunia akibat serangan jantung pada April lalu. Menurut Nur Alia Natasha, sambutan Aidiladha tahun ini amat berbeza buat mereka 5 beradik kerana buat pertama kali diraikan tanpa kehadiran ibu dan ayah. Saya haji kat Pasir Putih. Tahun ini balik raya Muhammad dah. Dia memang berbeza lah. Berbeza tu dari segi apa dia? Dari segi, apa tu? Urus adik-adik lah. Kita tengok orang lain ada mak ayah lagi dia. Betul. Rasa sedih adik-adik tak ada apa. Katanya ketika ditemui di rumah bapa saudaranya semalam, menurut Nur Alia Natasha, mereka berlima menyambut Aidiladha di rumah bapa saudara yang dipanggil Pak Ngah di kampung Pantai Senok Bacok. Nur Alia Natasha kini menjaga 4 adiknya iaitu Nur Alia Balkis 17, Muhammad Faris 13, Muhammad Amin 10 dan Nur Erina Imani 5. Walaupun baru berusia 18 tahun, dia tetap cekal menguruskan persekolahan dan keperluan harian adik-adiknya demi memastikan mereka terus membesar seperti kanak-kanak lain. Menurutnya, dia sebelum ini pernah bekerja di kedai makan selain menjalani latihan praktikal sebagai pembantu penjagaan kesihatan selama 5 bulan. Namun katanya, dia terpaksa menangguhkan hasrat untuk bekerja kerana mahu memberi tumpuan kepada adik-adiknya terlebih dahulu. Patutnya adik boleh sambung belajar ke lagu mana? SPM. Lepas SPM ni kalau kira nak kerja tahun ni. Tapi kena jaga adik-adik lah. Katanya adik keduanya Nur Alia Balkis akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini dan dia mahu memastikan adiknya dapat memberi fokus sepenuhnya kepada pelajaran. Jaga biar dia besar dulu sikit. Itu saya kerja lah. Sebab tahun ni ke tahun depan habis dah. Kira dia lah pulak dua mana tengah. Nur Alia Natasha berkata mereka kini menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM850 dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK sebanyak RM500 sebulan. JKM dapat RM800 sebulan. Kalau MAIK RM500 sebulan. Mari ada mak ayah ada mari dia bagi duit RM2,000 lah. Kira bantuan segera tu. Duit tu apa tu? Sipel tu adik-adik sekolah nanti macam hok tingkat terlima kan nak periksa. Kena bayar yuran sekolah gapo. Moga mahal ke juga. Dia banyak guna kertas gapo. Sangat membantu. Sebab gapo tu? Kira ringan lah bebe tu. Boleh bayar lah gapo. Nak makan ke gapo ko boleh belaka lah. Cukup lah. Katanya wang sumbangan yang diterima turut digunakan untuk membeli sebuah motosikal bagi memudahkan urusan menghantar dan mengambil adik-adiknya di sekolah. Beli motor tu sebabnya motor ke tak ada nak sekolah ke. Nak pergi ambil adik sekolah beli motor. Kira nak senang kerja lah. Dia turut berhasrat mengambil lesen motosikal dan kereta dalam masa terdekat apabila mempunyai wang mencukupi. Ada juga nak ambil lesen kereta ke motor senang kalau hujan-hujan kan. Bolehlah bawa juga sebab kereta hok arwah ayah pada tinggal. Aku nak pergi sekolah hujan-hujan kan. Moga cepat tu ya sekolah pergi dengan basikal. Waktu kat atas ni pagi-pagi gendong 2 tu pagi. Kalau petang kan balik suku-suku. Lepas tu pukul 2 gitu pergi ambil hok catin tingkat 1 tu. Waktu je balik pukul 3 lebih moga dia ada kelas. Pula kan. Dalam pada itu, Nur Alia Natasha bersyukur kerana masih mempunyai datuk dan nenek serta ahli keluarga kedua-dua belah pihak yang sentiasa memberi sokongan emosi dan kewangan. Laporan Nik Nur Zakia Abdullah bersama jurukamera Izzatul Azman Sanusi Berita iMedical TV.